Yang mana duduk area Pusing Perak tapi tak tahu nak cari motosikal daripada M4 kat mana? Korang dah tak perlu pusing-pusing dah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ni aku berada di Pusing Perak di pelancaran kedai motosikal Yunloi kepada warga Pusing atau Ipoh yang mana nak mencari motosikal daripada M4. So sekarang ni dekat Pusing ni dia dah ada M4 Smart Shop yang terbaru. Jom kita tengok sesi pelancaran dan juga ada launching motosikal Ketua Pegawai Operasi Enforce Bike Holding Sembilan Berhad. Lim Yun Loi, Director of Kedai One， 来，看着前面，1 Congratulations kedai motor Yunloi. Jadi ini adalah bahagian dalam dia. Ini dia punya showroom lah. Boleh tengok banyak motor-motor yang dia display kat sini. Okey, yang mana nak mencari aksesori pun ada dekat kedai ini. Yang mana nak mencari helmet daripada LS2 ke ataupun minyak hitam daripada M-Force Oil pun ada dekat sini. Apparel pun ada, kasut, jaket, glove dan juga aksesori lah, box apa semua. Inilah dia W Moto Griffin 205. So motor ni aku dah buat review dah hari tu masa sesi preview dekat kilang M-Force. So aku dah ride pusing-pusing dengan motor ni. Memang bagi aku motor ni memang kena dengan, maknanya dengan harga RM8,888 ni korang boleh dapat motosikal skuter yang kecil tapi CC dia besar dan dengan feature-features yang menarik lah. Ada yang colour pink kepada siapa yang geng-geng lady bikers yang nak mencari W Moto Griffin 205 ni. Yang ini dia ada warna putih pink. Yang mana tak minat colour-colour yang ceria Yang ini adalah colour yang aku rasa handsome sikit. Dia warna hitam, grey dan juga kuning fluorescent. Rim dia pun colour kuning fluorescent. Alright guys, so itulah dia W Moto Griffin 205. Jadi kepada siapa yang berminat untuk beli motosikal ni, harga jualan dia adalah RM8,888, tak termasuk cukai jalan dan juga insurans lah. Jadi kepada sesiapa yang mencari motor ni, korang bolehlah pergi ke M4 Smart Shop yang terdekat dengan korang.